Terdapat dua tata tanda fungsi yang kita biasa gunakan. Yang pertama ialah fungsi F. Fungsi F memetakan X kepada 2X tambah 1. Jadi di sini 2X tambah 1 adalah image-nya. Adalah image. Di mana X adalah input. Okay, X adalah input. Nah, tata tanda yang kedua boleh dibaca sebagai F bagi X adalah sama dengan 2X tambah 1. Ataupun 2X tambah 1 adalah image bagi X di bawah fungsi F. Yang ini bukan merujuk kepada fungsi tetapi nama fungsi itu. So ini adalah fungsi F. Saya boleh katakan fungsi G bagi X adalah sama dengan 2X tambah 1. So ini merujuk kepada nama fungsi. Okay, bukan short form bagi fungsi. Alright. Okay. Now coming back to this, it's very important to understand. Sangat penting untuk kita fahamkan yang mana input, yang mana output. F of X bermaksud fungsi F menilaikan sesuatu nilai X iaitu input. Kalau saya nilaikan nilai X ke dalam fungsi ini, apakah keputusannya? Jadi yang ini adalah output kamu ataupun Y ataupun image. Manakala X adalah inputnya. X adalah input, domain dia. 2X bermaksud ambil input iaitu nilai X, darabnya dengan 2, kemudian tambah 1. So itu adalah arahan. So ambil input, whatever the value of the input is, darab 2, kemudian tambah 1. Dan ini akan menghasilkan output. Faham So that is, begitulah sesebuah fungsi itu beroperasi. Jadi kita dah lihat dua tata tanda dan bagaimana nak baca tata tanda itu. Jadi it's also important bila kita lihat sesuatu fungsi, kita mesti tahu yang mana ialah output dan yang mana ialah objek ataupun input. Now, bila kita diberi sesuatu fungsi, kita boleh nilaikan fungsi itu dan beritahu sama ada fungsi perhubungan itu adalah fungsi atau tidak. Right? Now, kalau ia diberi dalam bentuk graf, seperti contoh di bawah ni. So di sini kita menggunakan ujian garis mencancang. So garis mencancang ialah this, yang warna merah ni, garis mencancang. Jadi pada kedudukan ini, garis mencancang ini memintas graf ini pada titik ini, Jadi pada titik ini koordinat ataupun pasangan tertib saya adalah di sini adalah X1, dan bila saya pintas dengan paksi Y adalah Y1. Jadi bagi satu input ada satu output. Maknanya ini adalah satu fungsi. Saya boleh cuba di lokasi yang baru, kedudukan yang baru. Saya gerakkan garis mencancang ini ke sini. Jadi katakan sekarang kedudukan garis mencancang adalah di sini. Alright. Sama juga di sini bagi nilai X2, titik dia memintas graf kat sini dan saya ada satu nilai Y. Jadi di sini adalah X2, Y2. Masih satu input untuk satu output. Jadi graf ini adalah graf fungsi. Now, look at gambar raja kedua. Gambar raja kedua ni, ini adalah garis mencancang. Di sini ada satu titik pintasan dan dua titik pintasan. Kalau kamu lihat, nilai X adalah sama. Di sini koordinat X adalah sama. Di sini pun koordinat X-nya adalah sama. Tetapi koordinat Y dia adalah berbeza. Yang ini adalah Y1 dan yang ini adalah Y2. Bermaksud bagi satu input dia ada dua output. Maka ini tidak boleh menjadi fungsi. Jadi begitulah kamu boleh menentukan bila sebuah graf diberikan. Gunakan pembaris kamu dan gerakkan pembaris kamu untuk menentukan. Pastikan pembaris kamu itu adalah selari dengan paksi Y.
supaya kamu mendapat bacaan yang tepat.